Korang, aku serius buntu Aku perlukan pendapat jujur korang. Sebab sekarang ni, aku rasa macam aku ni isteri dahaka. Tapi, aku rasa aku ada hak. Ceritanya macam ni. Pasal isu master bedroom. Sikit konteks dulu. Aku dengan husband dah kahwin 5 tahun. 5 tahun kita orang menyewa bilik kecil, kongsi dapur dengan orang lain. Kita orang grind gila-gila. Aku buat 2 kerja, suami buat overtime sampai lebam. Kita orang ikat perut, tak pergi vacation, pakai kereta lama, semata-mata nak kumpul deposit rumah. Akhirnya, tahun ni, Alhamdulillah, kita orang dapat kunci rumah teres 2 tingkat. Kita orang excited gila. Benda pertama aku buat, aku spend duit simpanan aku sendiri untuk renovate master bedroom. Aku buat walk-in wardrobe, aku letak meja makeup vanity yang besar, aku beli tilam mahal untuk support tulang belakang aku. Yelah, tu tempat rehat aku lepas penat kerja seharian kan? Tu sanctuary aku. Drama bermula minggu lepas. Mak mertua aku datang melawat untuk housewarming. Mula-mula semua okey. Sampailah dia masuk bilik tetamu dekat tingkat bawah. Bilik tetamu tu aku dah siapkan tau. Ada katil queen, ada aircon baru, ada almari. Cuma bilik air dia kat luar, sebelah dapur. Mak mertua aku tengok bilik tu, muka dia terus nampak tak puas hati. Dia cakap, kecilnya bilik ni, macam mana mak nak tidur? Sempit lah. Nanti mak nak bangun kencing malam-malam kena keluar bilik. Sejuk, gelap. Bahaya untuk orang tua. Aku masa tu senyum kelat je. Aku cakap, mak, lampu dapur kan ada. Dekat je toilet tu. Dia diam je. Lepas tu kita orang naik atas, masuk master bedroom. Bila dia masuk je bilik aku, mata dia bersinar Dia pusing, dia pegang meja makeup aku. Dia duduk atas katil aku. Lepas tu ayat keramat tu keluar. Macam ni barulah bilik. Luas, sejuk, ada bilik air sekali kat dalam. Senang mak nak solat, senang nak mandi. Nanti bila mak datang tidur sini, mak nak bilik ni ya. Aku gelak kecil je, ingat dia gurau. Mak ni bilik kita orang lah. Tiba-tiba muka dia bertukar serius. Yelah, kamu berdua tu muda lagi. Badan kuat lagi. Boleh turun naik tangga, boleh jalan jauh pergi tandas. Mak ni lutut dah sakit. Takkanlah kamu sampai hati nak campak mak dekat bilik store bawah tu. Dia panggil bilik tetamu aku, bilik store Bilik tu aku cat cantik tau. Masa tu, aku pandang suami aku. Aku harap sangat dia cakap, mak, tak boleh lah. Ni bilik privasi kami. Tapi apa suami aku buat? Dia angguk. Dia cakap, boleh je mak, nanti mak datang, mak pakai bilik ni. Kami tidur bilik belakang. Darah aku terus menyiram naik ke kepala. Tapi sebab nak jaga air muka suami depan mak dia, aku diamkan je dulu. Bila mak dia dah balik, perang dunia ketiga meletus. Aku tanya suami aku, you sedar tak apa you cakap tadi? You nak bagi master bedroom kita. Habis tu barang-barang I macam mana? Baju dalam I, barang makeup I, dokumen kerja I, semua dalam tu. Korang tahu suami aku balas apa? Dia punya jawapan buat aku rasa nak jerit. Dia cakap, you ni berkira sangatlah. Mak tu datang sebulan sekali je. Apa salahnya kita berkorban sikit? Tu kan mak I yang besarkan I. Kalau tak ada dia, I tak ada kat sini tau. Tak bau syurga you nanti kalau gaduh pasal bilik je. Aku cuba cakap elok-elok. Aku cakap, B, ni bukan pasal berkira. Ni pasal privacy. Master bedroom tu tempat suami isteri. Ada barang peribadi kita. Takkan tiap kali mak datang, I kena packing baju macam pelarian dalam rumah sendiri. I kena angkut bakul kain kotor, angkut skincare, semata-mata nak kosongkan bilik. Suami aku balas, alah, you letak je lah tepi sikit barang tu. Mak bukan nak selongkar pun. You ni overthinking lah. Kesian mak, lutut dia sakit. Aku cakap balik, kalau lutut sakit, kenapa tak tidur bilik bawah? Lagi tak payah panjat tangga. Bilik bawah tu lagi senang akses dapur kalau haus. Terdiam sekejap suami aku. Lepas tu dia pusing cerita. Dia kata aku menantu yang tak kenang budi. Menantu hantu. Dia cakap dia malu kalau adik-beradik dia tahu aku tak bagi mak dia tidur bilik utama. Sekarang ni, mak mertua aku dah plan nak datang tidur rumah minggu depan. Nak duduk 3-4 hari katanya. Suami aku dah mula pressure aku suruh kemas bilik master. Dia suruh aku kosongkan almari sebahagian untuk mak dia letak baju. Aku stres gila. Aku rasa privasi aku dicerobohi. Aku rasa penat lelah aku decorate bilik tu tak dihargai. Tapi dalam masa yang sama, suami aku play victim. Buat aku rasa bersalah gila. Soalan aku pada korang semua. Adakah aku kejam sebab pertahankan bilik tidur aku sendiri? Atau memang adat orang Melayu, bila mak mertua datang, menantu kena angkat kaki keluar daripada bilik sendiri? Bagi pendapat korang,
Aku tengah perang dingin dengan suami ni. Dia mogok tak nak makan masakan aku. Perlu ke aku mengalah? Atau aku perlu berkeras? Komen kat bawah please. Aku buntu.